Di suatu pagi yang damai, tiba-tiba encik suami cakap macam ni, "Sayang, tolong buatkan botol buah yang letak aiskrim tu boleh?" Jom kita start. Mula-mula ni nak gunakan full cream milk ni. Ni nak gunakan satu kotak ni habis. Lepas tu susu cair, then susu pekat. Lepas tu sikit garam. Jangan lupa tahu garam ni penting. And then barulah gaul rata. Lepas tu bolehlah terus masukkan buah-buahan kesukaan anda. Ni nak gunakan buah dalam tin ni. Lowongan dalam tin ni bersama dengan 1/4 je air dia. Lepas tu nak tarik kukuh berwarna ni kan. And then nak masukkan jelly. Ni optional lah. Masuk tak masuk tak apa Dan lepas tu yang paling penting dragon fruit ni. Kalau nak tambah mangga ke peach ke ikut suka anda lah ya. Tapi dragon fruit ni wajib tahu sebab dia bagi warna cantik lagi. And then teruslah masukkan aiskrim vanilla. Kalau nak lagi pop up berlemak berkrim semua, boleh letakkan whipped cream. Okay, then bolehlah gaul rata. Dan dah siap. Bolehlah encik suami nak buat pergi office. Thank you sayang for delicious cocktail. Selamat mencuba. Itu saja untuk kali ini. Bye bye.